Pernah tak korang ada impian nak buka bisnes sendiri? Semangat gila, idea pun banyak, tapi masalah satu je. Duit tak ada. Lepas tu, datang seorang kawan, cakap, "Bro, aku boleh tolong keluarkan modal. Kau buat kerja, aku jaga finance." Kedengaran macam win-win situation kan? Tapi lepas beberapa tahun, anda yang kerja siang malam, tidur pun tak cukup, pelanggan makin ramai, bisnes makin besar. Tiba-tiba bila tanya untung, partner anda senyum dan cakap, "Tak ada untung lagi bro, semua pusing modal." Masa tu baru anda rasa, weh, aku ni share partner ke share sufferer? Kalau anda pernah kena situasi ni, cuba komen kat bawah ni. Saya nak tahu macam mana korang hadap benda macam ni. Dan jangan lupa, tekan like dulu video ni. Sebab topik ni memang ramai orang tak berani nak cakap, tapi ramai yang kena. Okey, jom kita cerita terus. Masalah ni sebenarnya bermula dengan niat yang baik. Anda ada idea, kawan anda ada duit. Dua-dua nak berjaya. Anda fikir, okeylah, dia keluar modal, aku keluar tenaga. Sama-sama naik. Tapi lama-lama, yang naik cuma tekanan darah anda je. Saya pernah tengok sendiri situasi ni. Bila bisnes mula kecil, semua okey. Kawan tu pun supportive, siap belanja makan lagi masa meeting. Tapi bila bisnes dah mula nampak jalan, masa itulah benda-benda pelik mula muncul. Tiba-tiba akaun bank jadi rahsia. Laporan kewangan tak pernah nak tunjuk. Anda tanya, katanya, nanti aku update. 2 tahun berlalu, nanti tu tak sampai-sampai. Dan paling sedih, semua pekerja dapat gaji, termasuk dia. Tapi bila sampai bab bonus atau dividen, dia kata, "Tak ada untung tahun ni bro, semua pusing modal balik." Tapi peliknya, setiap bulan, dia tukar kereta. Masalah macam ni sebenarnya berpunca dari satu benda je. Kepercayaan tanpa sistem. Kita terlalu percaya sebab dia kawan aku. Kita tak nak nampak macam tamak. Kita tak nak buat agreement tebal-tebal sebab nanti takut kawan terasa. Tapi bila duit dah masuk campur, barulah kita faham. Duit tak kenal kawan. Kalau dari awal tak letak sistem, tak buat dokumen jelas, anda sebenarnya dah gali lubang sendiri. Saya tahu ramai yang rasa awkward nak cakap pasal bab transparansi dengan kawan sendiri. Tapi percayalah, bila tak bincang dari awal, nanti bukan saja duit hilang, kawan pun hilang. Kadang benda ni jadi terbalik pula. Kawan yang keluarkan modal tu pula rasa dia paling berkuasa. Macam semua keputusan dia yang tentukan. Padahal, bisnes tu hidup sebab anda yang kerja siang malam. Dia cuma sign check je. Saya tahu benda ni susah nak cakap. Sebab ia melibatkan emosi, ego dan duit. Tapi kalau anda tengah lalui benda ni sekarang, saya nak anda tahu satu benda. Anda bukan salah bila anda rasa teraniaya. Sebab anda dah buat bagian anda. Kerja, usaha, korbankan masa, kadang sampai abaikan keluarga. Tapi bila hasil tak nampak dan semua data kewangan dipegang sebelah pihak, itu bukan partnership bro. Itu power trip disguised as business. Dan benda ni ramai orang kena sebab sistem partnership kat Malaysia ni ramai buat ikut mulut je. Asal kawan, asal percaya, terus sign. Tak buat agreement, tak lantik accountant, tak buat audit, tak di SOP. Lepas tu bila benda jadi teruk, baru nak cari peguam. Masa tu dah terlambat bro. Kalau anda tengah tengok ni dan rasa, weh ni ceritaku ni, cuba komen kat bawah ni. Anda pernah tak ada kawan atau partner bisnes yang buat anda serit nak bekerja sama lagi? Saya nak baca pengalaman korang semua. Dan sambil tu, tolong tekan subscribe sebab saya akan buat banyak lagi topik pasal masalah kerja, bisnes dan kehidupan real rakyat biasa macam kita ni. Okey, sekarang kita bincang sikit pasal macam mana nak elak benda ni jadi lagi. Ini segi pendapat saya sebagai rakyat biasa je tau. First, jangan malu nak buat black and white. Kalau nak start bisnes dengan kawan, buat agreement hitam putih siap-siap. Bukan sebab anda tak percaya dia, tapi sebab nak protect dua-dua pihak. Bila semua benda ada dokumen, tak ada siapa boleh cakap, "Aku tak tahu," sebab semuanya jelas. Siapa urus kewangan, siapa urus operasi, berapa persen keuntungan dan bila dividen patut dibayar. Kedua, asingkan akaun syarikat dengan akaun peribadi. Jangan campur aduk. Kalau semua duit keluar masuk satu akaun yang dia je pegang, anda memang confirm akan jadi penonton dalam bisnes sendiri. Ketiga, lantik akauntan luar atau auditor. Biar orang ketiga semak. Bukan sebab kita nak cari salah, tapi sebab nak pastikan semua benda jalan ikut sistem. Keempat, jaga komunikasi. Kalau dah mula nampak ada benda pelik, jangan diam. Cakap terus, tapi cara elok lah.
Sebab kalau anda simpan lama-lama, benda kecil boleh jadi bom jangka. Sekarang kita masuk bab paling penting. Kalau dah terlanjut terkena, apa anda boleh buat? Pertama sekali, jangan terus gaduh atau marah-marah. Benda ni melibatkan duit. Jadi anda kena fikir guna kepala, bukan hati. Kumpul semua dokumen, bukti, mesej, resit, semua benda yang boleh support cerita anda. Lepas tu, jumpa lawyer. Saya tahu, ramai akan cakap, yalah bro, mahal nak hire lawyer. Tapi percayalah, lebih baik bayar sikit sekarang daripada hilang semua nanti. Kalau bisnes tu berdaftar, anda ada hak sebagai shareholder. Anda boleh minta laporan kewangan. Anda boleh minta audit. Kalau partner anda mengelak, itu dah red flag besar. Tapi paling penting, jangan ulang kesalahan yang sama. Kalau lepas ni anda nak buat bisnes lain, belajar dari pengalaman ni. Jangan biar emosi dan persahabatan kaburkan kewarasan anda bila melibatkan duit. Kalau korang rasa topik ni memang kena batang hidung sendiri, tolong like video ni biar lebih ramai orang nampak dan boleh mengelak dari buat kesalahan sama. Dan jangan lupa, subscribe channel ni. Sebab setiap minggu, kita akan borak pasal masalah real rakyat Malaysia yang kadang pedih, tapi kena adab juga. Saya tahu, bukan semua partnership gagal. Ada je kawan yang betul-betul jujur dan sama-sama naik. Tapi nak jumpa yang macam tu, susah weh. Kalau dapat, jaga betul-betul. Tapi kalau dah terkena, jangan down sangat. Anggap tu pengalaman yang paling mahal dalam hidup anda. Kadang-kadang, Tuhan bagi rugi dulu sebab nak ajar kita nilai kejujuran dan amanah. Duit boleh cari balik, tapi pengalaman tu priceless. Dan kalau satu hari nanti anda berjaya dengan bisnes baru, anda akan pandai menilai siapa kawan yang betul-betul ikhlas, siapa kawan yang cuma nampak duit. So gang, itulah cerita kita hari ni. Pasal bila kawan jadi share partner, tapi semuanya jadi porak-peranda. Moral dia simple je. Kalau nak buat bisnes, percaya boleh. Tapi sistem kena ada. Kalau korang ada pengalaman sama, saya betul-betul nak dengar cerita korang. Komen kat bawah, kongsikan pengalaman. Mungkin dari situ orang lain pun boleh belajar. Dan anda kalau ada sebarang pengalaman lain yang nak dikongsikan pun boleh komen. Mana tahu saya boleh jadikan topik perbincangan kita. Boleh juga sama-sama berbincang dan ambil iktibar dari cerita anda. Dan macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Kita bukan nak cari siapa salah. Kita cuma nak borak santai, sembang real tentang benda-benda yang orang jarang nak buka mulut tapi ramai tengah merasa. Sampai jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kita sama murak pasal hidup, kerja dan segala benda pelik tapi real yang rakyat tengah lalui sekarang. Sampai jumpa lagi geng. Ingat, jangan bagi duit kawal kawan dan jangan bagi kawan kawal duit. Peace out.